dan sungai dan lautan akan kering kepanasan. Pada hari itu manusia berasap-asap dan bertolak-tolak antara satu sama lain, hingga menyebabkan 1000 kaki memijak di atas satu kaki. Batang leher manusia ketika hampir putus kerana haus dan dahaga, dan manusia tenggelam di dalam peluh masing-masing. Setengah riwayat hadis menyebut, jika diletakkan perahu di atas peluh pada hari itu, nescaya perahu itu akan meluncur. Manusia ketika itu berada di dataran yang putih, yang luas, di dalam keadaan gawah, hiruk pikuk dan huru hara yang teramat serangat selama 1000 tahun lamanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah antara gambaran huru hara kiamat dan padang mahsyar. Tetapi di zaman moden yang serba mencabar ini, kita merasa amat bimbang kerana perilaku setengah umat Islam jauh terkeluar daripada syariat Islam itu sendiri. Di antara umat Islam ada yang mengutamakan dunia dan tidak memperdulikan nasib di akhirat. Demi keseronokan dunia, nafsu dan syahwat dipertuhankan. Ada yang secara terus terang melakukan kezaliman, penyelewengan, pecah amanah, fitnah memfitnah berleluasa dewasa ini. Rasuah bermaharajalela pantang sekali. Nombor ekor sebagai makanan harian. Solat ditinggalkan sesuka hati. Sembahyang berjemaah langsung tidak dipedulikan hatta oleh pejuang-pejuang Islam yang mengaku sebagai pejuang Islam sekalipun. Istri-istri dan anak-anak gadis dibiarkan tidak bertudung dan tidak menutup aurat. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dewasa ini dipijak, sementara hukum ciptaan manusia, hukum sekular, hukum tauhid dijulang. Fenomena kerosakan akhlak bukan sahaja di kalangan remaja kini, tetapi tanpa usia semakin hari semakin meningkat. Seperti mana penagihan dada, judi, arak, zina, rasuah dan pergaulan bebas didapati meningkat dari semasa ke semasa. Sesungguhnya sidang muslimin, keadaan ini terjadi adalah disebabkan oleh faktor keyakinan dan pegangan kepada dasar akidah tentang kehidupan akhirat itu tadi di kalangan kita tidak lagi diutamakan. Sidang muslimin rahimakumullah, yakinlah bahawa setiap manusia di padang mahsyar itu akan melalui satu sesi perbicaraan, akan disoal, akan ditanya dan akan diperiksa satu persatu. Tidak akan terkecuali sesuatu pun walau sebesar zarah sekalipun. Akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Ketika itu kita tidak berpeluang untuk membela diri. Kita tidak berpeluang untuk membela diri. Ini kerana mulut kita telah dikunci hanya yang berkata-kata. Hanya yang berkata-kata dan menjadi saksi pada hari itu adalah telinga, mata dan kulit kita. Firman Allah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina
segala sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami pula pandai berkata-kata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bermaksud, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya di dalam suratan amalannya. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya di dalam suratan amalannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa yaqul mustaghfirin wa yanajat at-taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك والعمل الذي يملك حبك وأيدهما بالتوفيق والهداية مدبر هذه الإسلام والسلطان. الله يعمش الله يستعين بالله من أمركم السلطان أبو بكر يعتني على الله الشام وكذلك ولي أهل تكون محمود البحر kepada الحاج ini Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in billah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha